Zionisme, dia kata kita kena masuk ke tanah yang janjikan, sediakan tempat, barulah Mesias akan turun. So itu maksud dia bila kita sebutkan tentang imajinasi, dia tunggang idea itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke episod keempat podcast Bumi Merdeka. Alhamdulillah hari ni sekali lagi kot kita kata kan. Sekali lagi Alhamdulillah kita jemput seorang tamu yang mana kita pernah jemput sebelum ni dalam episod kedua kita. Tapi kali ni topik yang kita nak bahas mungkin beza lah. Dan sebelum kita nak mula lah, saya nak panjangkan ucapan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita yang masih mendokong kita, masih support kita sampai hari ini hatta ke episod yang keempat, dan saya mengharapkan supaya episod-episod seterusnya masih meneruskan lah kata persokongan dan dorongan lah untuk kita terus berbahas soal bumi merdeka lah, bumi Syam, Palestin hingga lah betul-betul dibebaskan lah. Dan antara benda yang kita mungkin setengah orang mungkin bisa dengar adalah konteks pembebasan minda itu lebih penting lah daripada pembebasan tanah. Bukan lebih penting, dua-dua sama penting, cumanya sebelum nak membebaskan tanah ni perlu dibebaskan minda lah. Dan inilah salah satu inisiatif untuk kita menuju ke situ, menuju ke the real freedom lah of land and so on. Okay, jadi saya cakap panjang pula, bosan kan. Jadi hari ni saya rasa tak perlu panjang lah, pengenalan panjang. Sekali lagi, apa khabar Saudara Syahmi? Sihat? Terima kasih untuk jemput. Sihat Alhamdulillah. Dah makan? Alhamdulillah dah makan. Okey kan ni jemput 2 kali? Saya layan je. Layan je Alhamdulillah. Tapi tak apalah, niat kita baik lah, kita nak advocate orang awam berkenaan dengan isu Palestin. Sebelum ni kita bahas pasal 7 Oktober, betul kan? 7 Oktober kan. Kali ni kita bahas mungkin satu benda lebih kompleks lah. Lebih kompleks dan lebih mendalam kot. Jadi sekali lagi pengenalan. Kali ni kita bawakan dia sebagai seorang penulis buku lah. Sebelum ni kita kata dia pengurus kedai buku. Kali ni penulis buku yang bertajuk Zionisme, daripada idea menjadi kuasa. So somehow episod kali ni kita lebih kurang macam nak bedah buku jugalah kan, untuk penonton-penonton yang mungkin nak faham juga kerangka buku ni apa sebelum nak kena beli kan. Ada stok ni? Ada lagi. Ada, insyaAllah. So insyaAllah benda ni kena baca lah, kena ada setiap seorang kan. Okay, jadi sebelum kita masuk ke topik-topik yang lebih berat lah. So kalau Saudara Syahmi boleh kongsikan lah apa itu Zionisme. Itulah kenapa, apa itu Zionisme dan kenapa perlu menulis pasal buku Zionisme ni. Bila kita sebut tentang konteks Palestin dengan Israel ni, tak ramai yang bincang soal ideologi yang melatari penubuhan negara Israel itu sendiri, iaitu Zionism lah, Zionisme. So Zionisme daripada idea menjadi kuasa ni terbit asalnya adalah sebuah modul. So, bila kita training dengan Dr. Mohsin, yang ada juga soalan kita dengan Dr. Mohsin nanti, bila kita balik ke Malaysia, kita duduk dengan rakan-rakan time tu di Cinta Gaza Malaysia, kita conduct modul untuk advocate ataupun untuk tunjukkan kepada masyarakat bahawa di sebalik penubuhan Israel tu dia ada satu ideologi yang melatari penubuhan tu sendiri. Dia bukan 15 Mei 1948 Israel tubuh, tak, tapi dia ada satu ideologi di belakang. So, sebab tu Zionisme daripada idea menjadi kuasa ni hadir. Sebab tu kita tulis buku tu. Dan waktu saya nak baca buku ni, saya baca tak habis lagi lah. Tapi waktu kata pun kita mula dari depan tu, dia ada prakata. Dia kata ada bahasa Arab. Tapi ada translation lah, ada terjemahan. So, bila tengok kat hujung tu dia ada Dr. Mohsin. Siapa Dr. Mohsin? Siapa beliau lah? Okay, Dr. Mohsin ni sebenarnya beliau bukan mantan pensyarah di UIA. Pernah jadi pensyarah di UIA secara bidang sejarah, kemudian balik ke Jordan, sebelum ke Lebanon kalau tak salah, untuk mengasaskan Zaytuna Center of Studies and Consultation. Zaytuna ni satu markas di Asia Barat yang cukup prominent bila berkaitan dengan isu-isu Palestin, isu-isu berkaitan dengan Asia Barat, dari sudut politiknya, dari sudut sejarahnya dan seumpamanya. Macam research center. Betul, sampai ke hari ini masih ada lah.
Faham. Sejak 2004 kalau tak salah saya, di Beirut. So conduct secara online. Maksudnya apa kalau hubungan Saudara Syahmi dengan Dr. Muhsin? Mula kami berhubung dengan Dr. Muhsin ni sebab waktu di CGM pun ada antara buku-buku terbitan Zaituna tu memang dah jadi rujukan. Kemudian ada beberapa kali Dr. Muhsin datang ke Malaysia bagi lecture dan seumpamanya, kita pun hadir dan sebagai orang yang conduct lecture tu juga. Sampai satu tahap kita rasakan kena ada interaction direct lah di antara Jabatan Advokasi yang ada di CGM pada ketika itu dengan Zaituna. So kita aturkan satu latihan kita ke Beirut, duduk dengan dia dalam tempoh masa seminggu, duduk dan dapatkan bahan daripada beliau lah. So dia buat syarahan dalam kelas khusus untuk kami berempat waktu tu. Secara fizikal di Beirut? Secara fizikal. Daripada pagi sampai ke petang 4 orang duduk teleku dengan Dr. Muhsin. Tak laki situ lah. Tak laki. Waktu tu macam masuk ke kelas syarahan, kelas pensyarah. Telefon dia tak benarkan ada atas meja, dia tak benarkan rakam. Dia bagi rakam untuk beliau. Dia tak bagi rakam. Slide dia tunjuk, dia syarah, kita kena tulis lah. Satu-satu. Syarah. Tak dalam bahasa Inggeris. So ada antara ahli jabatan time tu tak boleh berbahasa Arab. Dia bagi syarahan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris boleh bahasa Arab? Sikit-sikit. Akan Arab ni? Saya masih sikit ni sebut satu lah. Okay, kalau daripada ringkas lah baca buku Zionisme ni, daripada idea menjadi kuasa ni, kita baca title tu maksudnya itulah macam mana pengenalan Saudara Syahmi tadi lah. Mana kata negara Israel tak tertubuh begitu, tahu-tahu pak ada negara Israel lah. So dia di sebalik tu ada idea Zionis tu lah, macam mana dibentuk. So akad pemahaman saya daripada buku ni, dia menulis lah macam mana satu garis masa lah, macam mana dibahas macam mana dia terbentuk, ideologi dan sekian-sekian lah. Jadi mungkin saya sendiri faham Zionisme ni dalam naratif yang mungkin lebih ringkas lah. Seolah-olah sebelum ni mungkin kita nampak yang dia mungkin berlaku ataupun dia muncul pada penghujung abad 19 lah. Jadi kenapa dalam buku pun Saudara Syahmi sebut kan, dia naratif ringkas tak bagus lah, ataupun dia mungkin salah tafsiran tu. Kenapa? Dari tajuk tu sendiri, daripada idea menjadi kuasa, sebenarnya dia dah tunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh Herzl pada 1894 sampailah tertubuhnya World Zionist Congress and so on tu, ditulis The Judenstaat dan sebagainya tu, itu bukannya satu permulaan sebenarnya. Kalau dalam kita budak-budak usrah kan, ada takrif, takwin, tanfis kan. Fasa Herzl tu tanfis, laksanaan dah. So fasa takrif, takwin tu dah mula lebih awal lagi. Dia mula tahun 1600 melalui 1600 zaman Uthmaniyah. Dari seorang pemikir nama dia Shabbatazvi. Ada dalam buku ni juga saya sebutkan. Daripada Shabbatazvi tu dia berevolusi, lalu Haskalah, Enlightenment sampai ke Herzl tu. Sebab itulah dia mula daripada idea dia menjadi kuasa. Maksudnya ada satu peralihan evolusi dari sebuah pemikiran sahaja mungkin berfikir tentang, yalah, sebab sebenarnya bila berkaitan dengan Zionism, kita tak boleh tutup mata terhadap pengaruh Judaism, iaitu agama orang Yahudi. So, dalam agama Judaism ini dia ada sebutkan berkenaan dengan yang saya gelarkan sebagai imajinasi lah. Kembali ke tanah yang dijanjikan, kemudian ideologi bangsa terpilih, ada penyelamat Mesiah dan seumpamanya. So, perkara-perkara ini yang akhirnya bergelumang dengan pelbagai ideologi sepanjang sejarah tu, daripada 1600 sampai ke Herzl tu, dia dah lalui evolusi dan seumpamanya. Dia menjadi satu ideologi yang pada akhirnya bukan sahaja menunggang agama, tapi dia tunggang semua ideologi ada dalam spektrum politik. Sosialisnya, kemudian liberalnya, sekularnya, semua dah ada terangkum dalam Zionism yang ada pada hari ini. Dia ambil unsur-unsur terbaik dan dia digerakkan itu sebagai ideologi yang melatari penubuhan Israel itu sendiri. Faham? Tadi sebut pasal Shabbatai Zevi kan. Siapa dia, kalau boleh tanya lah, siapa dia? Maksudnya adakah memang idea Zionis mula pada dia? Setakat apa saya faham lah, mula dia, ataupun ada beberapa nama yang mungkin tak ditulis secara nak kata Zionisme tu bermula dengan dia, tak boleh juga. Zionisme ni, awal perkataan Zionis ataupun Zion itu
muncul sebagai sebuah pemikiran mungkin pada abad 18, abad 19. Tapi idea untuk kembali ke tanah yang janjikan, adanya penyelamat untuk menyelesaikan masalah orang Yahudi dan seumpamanya ini mula dengan Shabbat Tazwi. So orang kembangkan sehinggalah jadi Zionisme tu lah. Sebab kalau kita perasan Yahudi daripada zaman Nabi Musa sampailah ke Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Yahudi ni antara satu golongan yang terlalu tersisih dan dia jadi alien kan dari zaman kena ligan dengan Fir'aun apa semua kan, kemudian disuruh masuk ke dalam Baitul Maqdis pada ketika itu oleh Allah SWT, tapi diorang menolak sampailah berpecah jadi 12 kaum dan seumpamanya. Kemudian zaman moden pun bila Hitler menggagaskan idea bangsa Aryan, so bangsa Yahudi ni dikecualikan, diketepikan kan. Kalau kita patah lagi balik sikit ke zaman revolusi Perancis, mereka ni tersisih alien. Dia membentuk satu pemikiran yang mereka ni tersisih dan kena ada tersakiti dan kena ada satu penyelesaian. Macam mana nak selesaikan masalah ni? So abad ke-19 Hazel daripada masalah Yahudi itu adalah masalah Yahudi, dia tukarkan masalah Yahudi itu jadi masalah dunia. Selama ni kalau kita perasan, mungkinlah dia punya approach para pemikir Yahudi sebelum-sebelum daripada Hazel ni adalah bottom to top. Maksudnya dia cuba selesaikan masalah tu dalam kalangan orang di bawah, masyarakat dan seumpamanya, tapi tak berlaku. So Hazel apa yang dia buat, dia pergi top to bottom. Dia pergi ke penguasa-penguasa barat kan. Itu yang berlaku kongres kan. Kemudian dia pergi ke Sultan Abdul Hamid kedua pun, dia pergi minta pajak tanah 99 tahun dan seumpamanya kan. So approach Hazel pada ketika itu menjadikan masalah Yahudi itu jadi masalah politik antarabangsa sampai semua kuasa besar nak masuk campur dan seumpamanya. So itu yang kita boleh nampak evolusi pemikiran Zionisme tu. Soalan ni mungkin agak general lah. Tapi kenapa dia penting untuk kita tahu? Maksudnya daripada pembentukan idea tu lah. Kenapa penting untuk tahu tentang Zionisme? Okey. Satunya, kita tak sedar dengan siapa kita bertembung sekarang. Jarang orang bincang tentang pemikiran kan. Sebab mungkinlah bagi orang ramai, bila bincang tentang ideologi ni, dia satu benda yang buang masa lah. Kan? Betul. Nak kena mengkaji, nak kena membaca bagi apa semua kan. Perang je lah, apa susah kan. Bawa aja senjata dan seumpamanya kan, melalui kuasa dan seumpamanya. Tapi kita lupa kadang perubahan tidak akan berlaku selagi mana cara fikir kita tidak berubah. Kan? Prof. Abdul Fattah Al-Waisi pun tekankan benda yang sama kan. Beneficial knowledge terlebih dahulu sebelum adanya strategic planning, menuju ke arah strategic thinking ke arah strategic planning. So dalam sirah pun berlaku begitu kan. Perubahan tidak akan berlaku selagi mana cara fikir tidak diubah. Dan sebab itulah ayat pertama yang turun daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Maksudnya baca tapi dengan nama Tuhanmu kan. Baca dengan nama Tuhanmu ni kadang kita rasa baca je lah kan. Tapi sebenarnya bagaimana kita nak membaca dan cuba mengaitkan perkara itu dengan kehidupan. Contoh macam sekarang, kenapa saya katakan pentingnya ilmu tu. Satu, interpretasi kita terhadap isu Baitul Maqdis, isu Palestin ini adalah isu orang Arab. Kita buat apa kita nak sibuk bagi semua kan. Tapi sebenarnya berkaitan kita dengan isu ini adalah berkaitan akidah kan. Baitul Maqdis menempatkan Masjidil Aqsa selaku kiblat pertama umat Islam dan para anbiya pun ada di situ. Sejarahnya panjang. Tapi sebab cara fikir kita tak betul, kita melihat tak apalah, derma je lah kan, sumut pergilah kan, ni ada konvoi baru betul, nak jalan kat kan, pergilah kita bagi duit je lah. Tapi kalau kita betul-betul faham, kita sendiri akan terjun ke kerja itu dengan apa yang kita ada. Macam saya sekarang, saya boleh menulis, saya boleh keluarkan buku. So perjuangan saya di situ. Bila kita kata kenapa kena faham Zionisme, supaya kita tahu kita berhadapan dengan siapa kan? Bagaimana Zionisme dia boleh gunakan, dia boleh tunggang spektrum politik yang ada, semua ideologi yang ada untuk serve the one purpose, iaitu tanah yang dijanjikan, bangsa yang terpilih, umat yang terpilih dan seumpamanya. Sedangkan dia ni berada dalam kebatilan tau. Kita yang umat Islam yang ada akidah yang sahih dan seumpamanya, tapi tak boleh duduk bersama. Sebab apa? Sebab cara fikir kita kita tak ada wahdatul fiqh, wahdatul amal. Kesatuan pemikiran, kesatuan gerak kerja. Kita tak ada benda tu. Semua terpecah-pecah. Dalam konteks ni kita kata know your enemy tu, sama kita nak tengok balik pada sejarah macam mana tu kita tahu.
berapa kata apa perincinya susunan itulah ideologi tu sampai berlaku sebab umat takkan mampu buat perubahan selagi mana tak bersatu. Betul. Umat takkan. Saya rasa antara benda yang klise ataupun selalu dengar adalah kata apa kebatilan yang terancang boleh mengalahkan kebaikan yang tidak terancang. Betul. Atau terbaliklah mungkin pasif. Kebaikan yang tidak terancang akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang. Saya nampak sebab konteks sembang pasal Palestin sekarang dia ibarat macam mana kita nak jatuhkan Israel. That's it. Maksudnya tak melihat macam mana Israel itu tubuh. Ingat ni British punya bantuan, and then that's it. Saya lagi mana kuat lebih kuat kuasa politik, senang nak lenyapkan Israel. Sebab kita kena faham kenapa Israel tetap berdiri pada hari ini dengan kuasa pelobi yang ada di US. Sebab ideologi yang ada kat belakang. Betul. Ideologi Zionis tu sendiri. Itu yang kadang kita terlepas pandang. Mungkinlah kita terlepas pandang ke, kita tak faham ke, saya pun tak tahulah kan. Tapi saya rasa kita terlepas pandang. Di sebalik kekuatan mereka tu, walaupun sekarang dah mula goyah dan semua, tapi diorang masih boleh berdiri teguh. Atau dalam kerajaan Israel sendiri kan, ada pelbagai spektrum politik tau. Dia ada kiri kanan, tapi dia boleh duduk sekali. Sebab apa? Sebab dia serve the one purpose tu. The one purpose, kuasa dan juga tanah yang dijanjikan, bangsa yang terpilih. Dia ada 4 tu. Saya ingat dua. Dalam buku Saudara Syahmi juga lah, dalam buku Zionisme juga ada nyatakan lah, dia bermula dengan imajinasi lah. Imajinasi agama dan respon kepada krisis. Tadi sebut lah. Sebut kenaan dengan apa? Dia ada berlaku dia terpinggir lah, golongan terpinggir sebagainya. Tapi kalau kita boleh faham, kita boleh telusuri lah apa yang sebenarnya dimasukkan dengan imajinasi tu. Maksudnya adakah dia membayangkan kita kan best kalau kita ada macam ni. Macam tu lah, macam kita berangan kan. So adakah dia bermula macam tu ataupun macam mana kalau lebih detail. Awal tadi pun saya ada sebutkan yang Zionisme ni menunggang Judaism. Ini pun kita kena faham juga sebab kenapa kita kata begitu. Zionisme dari satu sudut, bila kita sebut menunggang Judaism tu, dia tunggang idea ataupun imajinasi Yahudi untuk kembali ke tanah yang dijanjikan tu, dan imajinasi sebagai bangsa yang terpilih. Pertama ni, benda ni mungkin hadir sekadar mungkin dalam khutbah mereka, dalam doa dia, dan mungkin dalam ratapan-ratapan dia dan seumpamanya kan, nak kembali. Tapi dia ubah benda tu menjadi satu idea yang berubah menjadi kuasa untuk mengekalkan diri mereka di situ. So, nanti kita akan lihat bagaimana, sebab ada soalan juga kalau saya perasan, tak semua Yahudi adalah Zionis, tapi semua Zionis adalah Yahudi. Ini satu perbahasan yang kadang orang pun tak faham. Dia ingat semua Yahudi itu adalah Zionis. Tapi tak semua Yahudi itu adalah Zionis. Set dan subset lah. Ya, tak semua Yahudi itu adalah Zionis, tapi semua Zionis adalah Yahudi for sure. Kenapa saya katakan tak semua Yahudi adalah Zionis? Sebab ada dalam kalangan Yahudi ni sendiri, dia tolak idea Zionisme untuk kembali ke tanah yang dijanjikan pada masa ini. Kalau kita ingat podcast yang sebelum ni, kita dah sebut tentang gerakan Nature Karta yang kata kami takkan masuk selagi mana Mesias tak turun. Ingat tak dalam podcast sebelum ni saya dah sebut, tapi tak masuk ke tanah yang dijanjikan. Tapi Zionisme dia kata kita kena masuk ke tanah yang dijanjikan, sediakan tempat, barulah Mesias akan turun. So itu maksud dia bila kita sebutkan tentang imajinasi, dia tunggang idea itu. Dia redefine. Ya, dia redefine. Dalam ni saya ada sebutkan bagaimana dia mengubah tafsiran agama menjadi kuasa. Untuk mengekalkan kuasa dia tu. So lanjutan pada soalan pembahasan ni. Kenapa perbincangan Zionisme ni dia kata apa, jadi cacat ataupun tempang lah kalau kita abaikan konteks asas keagamaan tu lah, Yahudi tu sendiri. Maksudnya kenapa dia tak boleh, kenapa kita kata kena selarikan lah perbahasan Zionisme dengan Yahudi. Maksudnya tak boleh ignore pasal Yahudi tu. Sebab macam tadi sebut kan, maksudnya tak semua Yahudi adalah Zionis, tapi semestinya yang Zionis ni adalah Yahudi lah. Tapi kenapa maksudnya nak kena address juga isu Yahudi tu juga. Satu sudut, bila kita sebut tentang Zionisme, Zion tu sendiri adalah satu perkataan yang jadi roti bandar orang lah, satu roti dan seumpamanya. Sebab apa, Zion ni merujuk kepada sebuah tempat, Gunung Zion. Kalau Gunung Zion. Kalau kita pernah dengar lagu Boney M,
In the rivers of Babylon, here we sat down, hey we were, we remember Zion. Kalau tak ingat lah, tapi kena cari dia. Lagu Boney M, tajuk dia Babylon kalau tak salah. Anda dengar lagu UNIC ya. Yeah. Weh, ana lagu dia Fetia. Bila kita sebut tentang Zion ni adalah satu tempat yang mana menempatkan kawasan suci orang Yahudi. Zion ni, Haikal Sulaiman dan seumpamanya kan, yang dia percaya duduk di Baitul Maqdis sekarang, di Masjid Al-Aqsa. So, untuk kita menafikan ataupun tidak membincangkan perihal Yahudi dan Judaism daripada Zionisme, satu ketempangan. Sebab Zionisme macam yang sebutkan tadi, dia menunggang idea daripada agama Yahudi iaitu Judaism tu sendiri. So agama Judaism ni pula dia agama yang eksklusif. Betul. Saya nak highlight kata tu. Kita kena jadi Yahudi dulu baru boleh jadi Judaism, baru boleh peluk agama Judaism. Tanpa kita menjadi Yahudi, kita tak boleh peluk agama Judaism. Kita Melayu nak masuk Judaism tak boleh lah. Tapi tafsiran keyahudian, siapa Yahudi ni pun sebenarnya ada pelbagai tafsiran lah kalau ikut dalam spektrum politik dan seumpamanya, ataupun ideologi. Ada yang beranggapan orang Yahudi ni dia lahir daripada keluarga Yahudi, dia jadi Yahudi lah. Ada yang beranggapan hang jadi warga negara Israel pun hang dah jadi Yahudi walaupun hang bukan Yahudi. So untuk menafikan perbicaraan agama dalam konteks Zionis memang satu tempang. Sebab Zionis menunggang idea agama Judaism tu sendiri, dan dia menunggang idea Yahudi tu sendiri. Terfikir sebab satu sebab dia sebut dia eksklusif. Dia ni wonder lah, masa tertanya juga lah, wondering juga kan. Adakah kata apa, penganut-penganut Yahudi ni dia orang faham dan ada idea pasal tu lah, apa dia pun ni adalah umat pilihan. Sebab nak kata dia menjadikan dia orang ni eksklusif, apa menjadikan dia orang terpilih, mesti dia pun nak kena eksklusif. Dan kadang-kadang kita tahu pun tak boleh takat pemahaman saya orang alam betul. Kalau kata salah betul kan lah. Orang kata dia macam sama ada dia agama by birth lah, maksudnya daripada kelahiran. Tapi just now tadi mention juga tafsiran tu lah, kalau siapa yang lahir kat Israel pun jadi Yahudi. So terfikir juga, adakah penganut-penganut Yahudi ni paling-paling dia faham yang dia orang ni umat terpilih, ataupun ada yang tak praktis dan tak faham pun aku ni Yahudi, kenapa aku kena ikut sekian-sekian? Okay, memang ada satu cara fikir dalam bangsa Yahudi ni yang dipanggil sebagai Goyim. Goyim ni dia refer kepada orang lain tak setaraf dengan dia orang. So Yahudi, orang lain ni setaraf keldai je. So sebab itu dalam konteks perang di Gaza pada hari ini, kan ada satu video, beberapa video lah yang tular, bila ditanyakan kepada tentera tu, kau rasa okey tak, puas tak dapat serang Gaza? So, dia kata inilah kenapa mereka diwujudkan, maksudnya untuk memuaskan nafsu mereka, untuk memenuhi dah lama terpinggir memenuhi apa yang diorang nak buat dan seumpamanya. So bangsa lain ni darah dia ikut dan halal nak buat halal dibunuh, nak buat ikut dan, sebab diorang memang ada ideologi bahawa mereka superior banding daripada orang lain. Supreme race lah. Ya, supreme race. Sebab apa saya tanya itu, satu sebab dia somehow nak kena relate kan juga lah. Kalau kata ada yang tercicir daripada faham idea-idea yang mereka ni bangsa terpilih, ada tanah yang dijanjikan, ataupun Mesiah, dia pun nak kena faham yang Mesiah ni akan turun satu hari nanti sekian-sekian. So bila logik untuk saya fikir macam ni lah, kalau dia orang tak faham benda ni, macam mana idea Zionisme ni berlaku, sebab dia pun mula dengan menunggang agama, dan macam mana dia pun nak cater orang yang tak faham pun. Sebab itulah kok mana pun dia akan bawa idea tu. Sebab dalam idea tu dalam Yahudi tu sendiri memang dah ada pemikiran seperti itu. Faham. Sebab tu Bani Israel yang gelarkan diri mereka sebagai Bani Israel, anak-anak kepada Israel tu sendiri. Dan kisah Nabi Yaqub dan seumpamanya. So maksudnya diorang ni, bangsa diorang ni adalah bangsa yang memang dah dijamin Tuhan. Sebab tu nama tu dia adoptasi oleh Bani Israel tu lah. Faham. Okay. Dalam buku pun ada sentuh lah yang Zionis ni sebenarnya ada banyak bagi aliran lah. Ada ortodoks, ada yang kata apa sosialis sikit, ada yang kata apa lebih apa istilah dia, sekular sekian-sekianan.
Jadi ideologi pun bagai lah. Kalau Saudara Jamil boleh share lah apa aliran-aliran yang ada, macam mazhab-mazhab lah, mazhab Okay. orang. Adakah aliran tu dia membentuk sebuah perpecahan dalam kalangan mereka ataupun macam mana? Okey, bila kita sebutkan tentang ideologi pemikiran dalam Zionism, dia tidak seperti kita faham spektrum politik yang klasik. Contoh bila kita sebutkan tentang liberal, apa yang kita faham tentang liberal? Kita kata dia ni hidup bebas, tak Tuhan. Okey, dari konteks ekonomi, dia konteks ekonomi mungkin beza lah. Ini orang kata apa? Free market lah. Okay. Dari konteks spektrum politik Zionisme, dia faham semua ini macam kita faham free market dan seumpamanya, macam sosialis mungkin kekayaan kena sama rata dan seumpamanya, semuanya akan berbalik kepada idea Zionis itu sendiri. So semua ideologi ni dia akan serve the purpose, macam mana nak kembangkan negara yang dijanjikan tu. Faham tak? Contohnya awal Israel ditubuhkan tahun 1948 sehingga ke 60, ideologi yang menjadi latar pada ketika itu adalah sosialis. Maksudnya geng-geng buruh, geng-geng Labour Party. Dalam parti politik Israel pun dia ada Labour Party tu. So awal tu 50 tahun terawal negara haram Zionis ditubuhkan, pemimpinnya datang daripada parti buruh. So dia gerakkan kibbutz, dia gerakkan industri dan seumpamanya, kekayaan disamaratakan dan seumpamanya, sampailah ke hari ini mungkin patternnya dah berubah. So bila kita sebutkan tentang ideologi ni, dia ada yang sekular, dia ada yang ke hala kanan sikit, maksudnya far right, geng-geng agamawan, dia ada yang liberal yang kita faham mungkin nak hidup bebas dan seumpamanya. Tapi mereka ini walaupun berbeza dari sudut cara fikir, berbeza dari sudut cara nak menangani situasi ataupun kuasa, tapi dari satu sudut mereka bersatu dalam beberapa perkara. Antaranya mereka bersetuju bahawa ini adalah tanah yang dijanjikan antara dia. Yang kedua, geng-geng Arab minoriti ni dia tak boleh bagi hak yang sama rata macam kita. Even though ada parti yang Labour dan seumpamanya sosialis, ada yang liberal, tapi dia tetap beranggapan mereka ni tak layak untuk dapatkan hak yang sama macam kita orang Yahudi. Yang ketiganya, dari sudut two-state solution dan seumpamanya, mungkin ada yang setuju dengan two-state solution, ada yang tak setuju dengan two-state solution. Yang keempatnya dari sudut cara bagaimana seseorang itu menjadi warga negara Israel ataupun sebagai seorang Yahudi. Mungkin ada yang beranggapan kau lahir sebagai seorang Yahudi, dah memang sebagai seorang Yahudi. Atau ada satu part pula yang beranggapan kau jadi warga negara, kau terima apa yang ada dalam undang-undang dan seumpamanya, kau adalah Yahudi. Dan tak keterlaluan juga, Yahudi ni pun dia ada kasta dia. Dia ada Ashkenazi, Sephardi, Mizrahim. Sephardi ni kalau tak salah saya adalah Yahudi yang datang daripada Afrika, Mizrahim ni yang daripada negara Arab, Ashkenazi ni daripada Eropah Timur dan seumpamanya. So mereka ni pun ada kasta. So bila berkaitan dengan spektrum politik, masing-masing ni akan ada cara pembawaan masing-masing dalam parlimen ataupun Knesset Israel, tapi semuanya akan berbalik kepada idea Zionisme itu sendiri. Serve the one purpose tu, untuk kembali ke tanah yang janjikan, mengembangkan lagi dengan idea bangsa terpilih. Antara benda yang saya rasa macam terfikir lah, sebab contohnya golongan Yahudi yang lama ataupun boleh kata ortodoks kot, khususnya dalam konteks menunggu Mesiah turun tu lah. Maksudnya kalau kata tanah dijanjikan, dia ada yang faham yang satu hari masa tu kita dapat lah kan. Tapi bila baca konteks Zionisme ni, diibarat itu tanah yang dijanjikan tapi dengan usaha. Maksudnya kita nak kena put effort to untuk claim, dapatkan, untuk tebus lah tanah tu kan. So adakah pertindihan ni menjadikan yang Yahudi ni merasakan Zionisme ni terlalu ekstrim untuk mereka lah? Pun boleh jadi juga, tapi dari satu sudut untuk yang ortodoks, dia kata Zionisme ni dah sesat lah secara asasnya, sebab dia dah langgar. Untuk fahaman dia pun dia murtad Yahudi kan? Lebih kurang macam tu lah, sebab dari idea ortodoks based on 10 commandments, dia ada satu cerita, mungkin suhuf lah kita faham sebagai suhuf yang diturunkan
oleh Allah kepada Nabi Musa waktu Nabi Musa naik ke Gunung Sur pada ketika itu, dia faham sebagai Ten Commandments. Salah satu, ada beberapa perkara dalam Ten Commandments, saya ingat dalam 2 ke 3 daripada 10 syarat yang Tuhan turunkan itu telah dilanggar oleh Zionis untuk mendirikan negara Israel. So bagi Ortodoks, benda ni tak boleh berlaku sebab kau nak tubuhkan negara kita tapi kau dah langgar arahan Tuhan. Sebab tu bagi mereka Zionis ni dah sesat lah. Dia tak tabi'i lah. Dia tak organik. Betul. Dia dan dalam buku ni juga saya ada tulis, bila dah terlalu lama tertekan, tafsiran terhadap ayat agama yang ada dalam Judaism itu mula ditukar to suit Zionism punya idea. So betul. Instead of tunggu Mesiah, kita kena usaha untuk dapatkan tempat tu, baru Mesiah akan turun. Tapi menariknya sebab bahasan Zionisme ni ibarat dia ada tafsiran-tafsiran ni according to mazhab-mazhab dia. Mana kata macam ni, dia ada hujah lawan dia. Somehow itu yang buatkan menarik perbahasan yang macam mana dia cuba cater bagi mazhab ni lah. Sampai satu tahap Zionisme dah tampung semua. Betul. Dah tampung semua, jom kita gerak. Tapi itulah dia bermula pada kata apa, tak bermula tapi antara kesan yang mendesak dia pun dah lama tersakiti itulah. Betul. Dipinggirkan. Betul. Tak rasa pun sekarang macam mana peralihan kata apa, sudut pandang terhadap Yahudi pun beza. Dulu mungkin kata apa, biasa untuk anti-semitism. Sekarang menjadi orang kata apa, satu benda yang janggal. Orang kata apa-apa boleh jatuh hukuman sekian-sekian kan. Kita nak sentuh juga lah soal kalau kata Zionisme ni dia tak boleh tengok dalam satu garis lurus lah. Maksudnya dia ada banyak yang lebih kompleks lah, lebih bercabang. So dia bukan sekadar kita sebut pasal politik hazel kan, ataupun dia bukan sekadar penempatan, bukan juga sebagai satu gerakan agama. Kalau kita kata kalau semuanya bukan kita nak ambil satu garis, tak boleh nak tengok satu garis tambahan tu. Jadi sudut pandang macam mana yang kita nak kena lihat dalam konteks Zionisme ni lah. Dan kenapa kita nak kena ambil dari sudut yang kita nak lihat macam tu lah. Faham tak? Mana kata kalau nak tengok penubuhan idea Zionisme menjadi kuasa ni pun, dia tak boleh tengok satu garis masa yang tak lurus lah. So sudut pandang mana yang kita nak tengok lah. Maksudnya kalau kata dia bergerak atas kapasiti beragama semata-mata, tak juga. Kalau kita nak kata dia pun nak ada penempatan, tak juga. Mungkin dalam buku ni seingat saya baca pun ada sentuhan yang siapa yang cuba bawa idea, saya lupa nama tokoh dia yang bawa idea untuk jadi moden, memodernkan Yahudi lah, lifestyle Yahudi tu. Okay, betul, kita tak boleh tengok dia sebagai satu garis lurus sebab ada banyak faktor yang mempengaruhi kewujudan Zionism. Daripada zaman Sahabat Tazwi sampai ke Hazel tu ada pelbagai faktor dan ada pelbagai evolusi cara fikir kalau kita baca betul-betul lah. So bagaimana nak melihat Zionism ni pada realitinya hari ini, instead of kita lihat dia sebagai sebuah gerakan keagamaan nak dapatkan tanah yang dijanjikan dan seumpamanya, kita kena tengok juga dari konteks geopolitik. Sebab kita tak boleh nafikan bila Israel ditubuhkan di Asia Barat tu, seluruh Asia Barat dah mula kucak-kacir. Kan? Garar dari sudut negara-negara sekeliling, kemudian pecahan dalam kalangan negara-negara Arab kan, dah mula masing-masing nak jadi abang long di kawasan tu kan, masuk dengan Iran dan seumpamanya Arab Saudi. So kenapa benda ni berlaku? Satu sudut penjajah daripada zaman Empire British jatuh, kemudian naiknya US, dan sekarang kita mula tengok US dah mula dalam konteks hold on to declining of the empire and so on tu kan. Kenapa dia berada di situ? Sebab dia nak mengekalkan kuasa dia. Kalau tidak, negara-negara Arab ni bersatu, dia akan jadi satu kuasa yang baru. Dia akan mengembalikan semula kenangan-kenangan lama, khilafah dan seumpamanya kan. Ini benda-benda yang selalu diromantiskan oleh Islamis lah kan. Tapi pada satu sudutnya, bila Israel ada di situ, most of sources yang datang di Asia Barat mula dikuasai oleh penjajah. Contoh antara yang paling besar sekali adalah terusan Suez kan. Dulu kenapa terusan Suez ni menjadi
antara tempat yang menjadi rebutan sebab dia menjimatkan masa orang Eropah nak hala ke arah Afrika shortcut Asia, lah shortcut. Sebab kalau tak dia kena lalu Afrika bawah tu dalam 18,000 kilometer. Tapi kalau dia buat shortcut tu dia dah jimat 8 ke 7,000 kilometer satu sudut. Yang kedua, kenapa ada Israel di situ? Dan satu sudut juga adalah kawalan ke atas negara-negara yang berada di sekeliling. Dan kita nampak Syria sebelum ni bergolak, kemudian Jordannya tak boleh buat apa-apa walaupun Palestin duduk sebelah, tak boleh buat apa. Mesir yang berada di bawah pun tak boleh buat apa-apa untuk membebaskan Palestin. Awal 1948 sehingga ke, saya ingat dalam tahun 90-an, ada beberapa siri perang Arab Israel. Itu pun dah mula menjadi satu sejarah hitam bagi negara-negara Arab sampai orang back off, cari solusi lain lah macam mana nak selesaikan isu Palestin. Sampai ke hari ni tak ada satu solusi pun, sebab semua dah hilang political will, semua dah hilang cara macam mana nak berhadapan dengan mati akal lah dengan penjajah ni. Sebab kuasa dah terlalu strong lah, kita dah strong di situ. Betul. So dia tak boleh lihat satu sudut, dia ada banyak sudut nak kena lihat lagi. Sebab bila kita sebut geopolitik, dia bukan sekadar penguasaan tanah tu, tapi sumber yang berada di sekeliling tu. Itulah satu. Kalau kita tengok dalam konteks Israel kan, dan bandingkan dengan konteks dunia Islam, dia kenapa diseakan-akan terbalik lah dengan idea penubuhan. Macam tadi saudara Jamie sebut kan, misalnya dah negara-negara dah fedah tak tengok buang. Tapi kalau kata Yahudi Zionis ni berbeza mazhab macam mana pun, dia masih ada pemikiran sama. Maksudnya dia menuju pada pembinaan dan juga pengukuhan tanah air itulah Yahudi di Palestin lah. Tak mungkin saya nak tanya lah kenapa Palestin. Tapi kalau dalam konteks kali kita nak fikir menurut pandangan saudara Syami, kenapa dunia Islam sekarang terbalik lah ni, maksudnya Zionis ni dia fokus menghala Israel, while meanwhile kita seakan-akan dah. Okay, ada satu quote yang saya ingat Dr. Fathah Al-Awaisi sebut, kita disibukkan oleh perkara yang tak sepatutnya. So sampai kita terlepas untuk melihat perkara yang penting ada depan mata. Itu Baitul Maqdis lah. Kalau kita ikut latihan Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi, Prof selalu tekankan soal itu, soal cara kita memandang sesuatu. Maksudnya kita pandang sekarang ni isu Palestin macam kita sebut awal tadi, ini isu orang Palestin biarlah dan sumbang je. Kita cukup lah, cukup lah, itu je kan. At least aku buat something. Aku dah buat something, aku dah sumbang RM10 kan. Tapi kita disibukkan dengan perkara yang contoh kita bergaduh Sunni Syiah kan. Ini antara benda yang saya pun tak faham kenapa kita nak kena bergaduh Sunni Syiah. Lepas tu dari sudut pergaduhan yang tak penting lah. Semua benda yang kecil, benda-benda yang tidak membawa kepada penyatuan. Kita duduk bergaduh benda-benda tu. Meanwhile macam yang disebutkan tadi, Zionis ni pula dia boleh duduk sekali, dia boleh bekerja sekali walaupun dia ada pelbagai spektrum politik semua, sebab dia nak serve the one purpose. Kita tak ada benda tu. Kita disibukkan dengan cara fikir yang salah. Dalam perspektif sejarah kan, apa yang buatkan maksudnya buatkan Yahudi ni rasa urgency lah? Adakah sekadar rasa terpinggir, rasa terlalu tertekan buatkan dia pun macam aku penat dia pun kali pulun lah untuk bina sebuah negara lah. Prof Mohsen pernah sebut macam ni, Zionisme adalah jawapan kepada permasalahan Yahudi di Eropah, tapi dia mendatangkan masalah kepada umat Islam secara khususnya. Kenapa kita sebut macam tu? Bila kita sebutkan tentang urgensi Yahudi ni nak tanah tu, satu sebab macam kita sebutkan tadi, dia dipengaruhi oleh imajinasi untuk kembali untuk mencapai kedamaian sebagai bangsa yang terpilih, duduk sama-sama dan seumpama. Yang kedua, nak selesaikan masalah Yahudi yang berada di Eropah pada ketika itu. So gerakan Zionis pada ketika itu merasakan nak selesaikan ni kita kena berpindah, kita kena duduk setempat. So nak kembali ke tanah janjikan. Asalnya memang nak kembali ke Palestin lah, tapi melihatkan susahnya nak berurusan dengan Uthmaniyah pada ketika itu, antara idea yang timbul juga adalah Uganda.
Uganda. Kenapa Uganda? Tak tahu kenapa Uganda. Itu saya tak buat bacaan lanjut. Kemudian ke Argentina. Tapi bila World Zionist Congress bersidang, idea ini dikemukakan, most of them tak setuju. So dia kena kembali ke tanah yang dijanjikan juga. Okay. So balik pada soalan yang saya nak tanya tadi lah, kenapa Palestin tu, bila dah sebut benda ni, seakan-akan macam kenapa Argentina, kenapa Uganda ni, dan kenapa Palestin, adakah, sebab kita faham lah, saya sebagai orang yang tak mendalami sangat isu-isu Palestin dari sudut sejarahnya, kita faham yang Baitul Maqdis tu lah somehow dia define sebagai tanah Haikal Sulaiman tu kan. Adakah itu saja faktor dia orang balik Palestin, atau macam mana menjadikan Palestin sebagai satu pilihan lah untuk bentuk negara itu? Dari satu sudut itulah imajinasi yang dibentuk pada mereka. Lama ni di brainwash kita kena kembali ke tanah yang janjikan. Tanah yang janjikan di mana dia orang capai kegemilangan, kemudian para pemimpin dia orang hadir dan sebagainya di situ, di Baitul Maqdis tu. So dia kena kembali ke situ. Tapi sepadan pemetaan tu dia orang ada batas, ada. Sebab ada juga yang bahas pasal the Greater Israel. The Greater Israel tu maksudnya kadang dia nak tackle negara-negara sekeliling tu. Dia nak tackle tu, kalau ikutkan kan bendera dia ada 2 garis atas bawah. Lepas tu bintang Sulaiman kat tengah tu kan. 2 garis tu mewakili Sungai Furat dan juga Sungai Nil. Seluas itu. Memang itu yang disebut. Itu yang ditarget. Sebab tu dalam perang Tufanul Aqsa ni kita dapat nampak ada di antara tentera dekat bahagian lengan diorang tu, dia ada satu badge The Greater Israel. Itulah negara yang diorang nak ambil. Lepas tu dia serang Lebanon, dia serang ke arah negara-negara yang berada di sekeliling. Sekarang timbul soalan tu lah, kenapa Argentina, kenapa Uganda tu. Jadi kita kena buat bacaan lanjut. Saya pun tak ingat kenapa. Okay, baik. Jadi pelik lah sebab kita faham yang diorang nak balik tanah yang dijanjikan. Kita sejarah 1948 bagi Palestin, orang melihat dia sebagai malapetaka kan. So bagi Zionis, adakah itu hasil pada idea Zionis ni, adakah itu hasil kita kata realisasi mereka ataupun apa-apa lah yang sebenarnya apa yang mereka lihat daripada daripada 1948 tu, dan apa pengajaran yang kita boleh ambil lah, kita boleh contohi pada secara asasnya 1948 tu adalah realisasi idea yang selama ni hanya ada dalam kepala. Tapi nama juga 1948 tu pun dia bukannya semalaman lah. Bila hujung abad ke-19 tu, Yahudi pun dah mula masuk ke Palestin secara berperingkat. Kemudian waktu tu Palestin diperintah oleh mandat British. Sebelumnya ada Balfour dan seumpamanya tu. Mereka mula masuk, mula diberi tempat dan seumpamanya dah mula ada yang beli tanah secara kecil-kecilan. Kemudian di luar buat kerja. Waktu tu beli tanah. Beli tanah. Waktu tu beli tanah. Dia ada satu fund, dia panggil, saya ingat New Jewish Fund kalau tak salah. Fund ni dana New Jewish Fund. Fund ni adalah untuk menampung pembelian tanah yang ada di Palestin. Kemudian dia ada British pun dah mula latih dalam kalangan Yahudi ni sampai adanya unit Haganah, dia ada unit tentera radikal dan seumpamanya lah yang melakukan kekerasan dan seumpamanya. 1948 tu realisasi lah secara besar-besaran berlaku. Dia tendang British keluar daripada Palestin, dia umumkan penubuhan negara Israel, dia mula halau secara besar-besaran warga Palestin daripada tanah-tanah yang ada. 800,000 orang hilang tempat tinggal 1948 tu. Itu dia ada warga Palestin. Kalau pemetaan tu dia di sebelah mana? Sebelah Keseluruhan Palestin lah. Keseluruhan lah. Sebab tu ada yang daripada tempat-tempat asal di Akka ni berada di hala ke utara Palestin tu, masuk ke Gaza. Ada antaranya pergi ke Lebanon, ada antaranya pergi ke Syria, ada yang ke Jordan. Okay, baik. Macam ni, sekarang kita take a break first. Bukan breakfast, maksud kita break dulu. Kita sambung lah sebentar lagi, insyaAllah kita mungkin nak bahas berkenaan dengan lebih lanjut lah pasal buku, isu konteks pembinaan negara dan apa kritikan terhadap Zionisme dan sebagainya lah. Jadi kita berehat sebentar, kita bagi masa untuk minum air dan sebagainya lah. So kita
bertemu kembali lagi. Jangan ke mana-mana insyaAllah. Bertemu kembali kita ke segmen kedua untuk podcast episod keempat kali ni. Okay. Alhamdulillah kali ni saya perkenalkan sikit lah. Kita host kedua. Dia masuk host kedua, masuk slot kedua lah. Izzuddin Khalis, boleh panggil Izzuddin lah. Din Dan. So, apa boleh? Sihat? Okay. Dia host bukan guest, silap. Host. Boleh kat nak jadi guest? Kita macam-macam kat dia. Simpok dia untuk tanya soalan leleng lah. Okay, so Syamil, macam mana kita boleh teruskan? Okay, baik. Tadi kita berhenti kepada garis masa 1948 kan. Adakah ada satu malapetaka ataupun somehow Zionis tu direalisasikan pada tarikh tu lah. So dalam konteks membangunkan negara, membina kuasa, dia bukan sekadar perlukan elemen ketenteraan lah. Dan ada jetnya, ada tergebainya, berbagai jenis bentuk senjata lah. Tapi naratif juga dia satu benda yang kita kata senjata juga lah yang Israel gunakan untuk kekal berkuasa ataupun bina kuasa tu sendirilah. Jadi antara naratif yang kita kata mereka guna adalah kami negara kecil yang dikepung. Sebab dulu tengah-tengah ni kita kata di sekeliling Jordan, Mesir, negara Arab sekian, Syria sebagainya. So naratif yang dimainkan betul-betul seakan-akan macam kita orang negara kecil ni duduk ke tengah-tengah kan, dikepung, seakan-akan dikepung. So ini isu keselamatan dan isu bukan isu penjajahan. Dan tindakan tindakan mereka ni ibaratnya bersifat kita kata self defense, tahankan diri lah. Jadi apa logiknya mereka ni cuba wujudkan naratif tu lah, dan yang mana mereka ni bukan pembunuh, bukan penjajah, tapi hakikatnya realiti hari ni orang tahu yang sebaliknya lah. Jadi apa logiknya lah macam mereka claim ataupun mereka mainkan naratif segitu lah dalam konteks nak jayakan idea Zionisme ni. Satu sudut tak ada antara kita budak psikologi kan. Bila kita terlalu dipasakkan dengan maklumat itu, yang palsu pun akan jadi realiti dalam kepala. Betul tak? Kan? Kadang kita rasa okay, kita tahu Muhammad ni jahat, tapi sebab ada propaganda, tak, dia buat benda tu sebab ni, dia buat sebab tu, sebab ni, sebab ni. Sampai tetap kita pun akan fikir yalah kot, betul lah tindakan. Iya. So dari sudut Israel, bila dia sebutkan ini adalah tindakan self defense, nak preemptive strike, dia nak elakkan serangan daripada orang lain dan seumpamanya. Saya pernah tulis benda ni dalam Facebook. Ingat benda ni saya mainkan sebagai satu naratif. Sebab dari kes Iran serang Israel serang kedutaan Iran di Iraq, kemudian Iran serang semula Israel kan. Waktu itu dia serang kedutaan tu sebab dia kata preemptive strike, untuk mengelakkan serangan daripada Iran. So bila Iran serang semula, dia serang semula Iran, dia kata apa? Inilah defense punya serangan. Tapi yang memulakan tu siapa? Dia. So permainan naratif ini yang juga turut dibantu oleh media. Media pun akan gunakan istilah yang digunakan oleh penjajah lah. So kekuatan mereka instead of senjata ialah peluru berpandu dia bagi apa semua tu adalah media. Kekuatan media. So media ni yang tolong bentuk naratif Israel diserang, bukan Israel yang menyerang. Kita yang media mungkin dunia Islam dan seumpamanya asyik nak bergantung dengan siapa? Al Jazeera, mungkin Middle East Eye, Middle East Monitor dan seumpamanya. Dia tak satu media yang betul-betul bantu naratif daripada belakang. Sebab pada akhirnya media kita pun dia akan kembali kepada perbahasan yang kita sebutkan tadi. Banyak perbahasan yang tak sepatutnya. Shi'i country Iran being attacked by Israel. Dia tetap akan keluarkan naratif mazhab dan seumpamanya sebab nak pecah-pecahkan kita. Dia tak sebut Muslim country, so Shi'i country dan seumpamanya kan. Shi'i proxy in Yemen attacking Israel, attacking US
vessel and so on dekat Laut Mati semua. Dia sebut Syi'i tu. Dia tak sebut Muslim country. And Sunni country lah, Sunni proxy and so on. So dia mainkan naratif mazhab, dia pecahkan kita. Tapi dari sudut dia kekalkan satu naratif, kita diserang, bukan kita yang menyerang. So itu permainan naratif yang saya nampak. Menarik. Sebab kalau tengok somehow berjaya lah kan. Cumanya rasanya post 7 Oktober tu lah mungkin dia flip balik lah. Tapi permainan ataupun gameplay dia somehow atau walaupun kita boleh kata tu lah mereka ignore strategi dia adalah mereka tahu itu tak menjadi, tapi kadang-kadang teruskan juga lah untuk setengah orang lah. Kalau maksudnya orang dah tahu kata ni permainan apa, tapi dia just ignore it and proceed whatever it is lah. Sampai sekarang pun tetap teruskan naratif tu, walaupun kononnya kata dah bertukar arah. Tapi dia tetap teruskan kan? Dia tetap teruskan. Contoh ada statement, saya ingat Itamar Ben-Gvir keluarkan statement lepas daripada Lubnan, Iran, masa seterusnya adalah Turki. Sebab Turki the new Sunni kan. Dia gunakan the new Sunni power in Middle East. Dia sebut benda tu. So dia mainkan naratif tu tau. Naratif mazhab ni. Kenapa dia yang mainkan? Faham tapi somehow umpan dia mengena untuk orang Islam. Mengena lah. Tambah isu Iran Israel tu memang banyak yang kita pun seka-seka saya pun ada yang sentuh kata ni biarlah dua kezaliman berlawanan. So hikmah untuk kita lah. So boleh kata propaganda Israel ni ataupun Zionis ni dia orang akan cuba dia mungkin ubah setiap peristilahan ataupun jalan berita dan sebagainya. Lagi mana dia boleh menguntungkan ataupun memecahkan musuh dia, memecahkan ataupun ni lah ataupun distract kata despite apa Sunni Syiah ni kan. The problem is not Israel ke apa kan. Sunni Syiah. So any term yang boleh trigger dan kacau sikit kita tak ada masalah. No problem with us. Itu permainan naratif lah. Untuk konteks antisemitisme kan. Tadi sebut susah betul. So antara naratif yang diorang guna juga antaranya pasal kritikan mereka lah. Kan? Jadi kalau kita fikir kan kenapa somehow dia jadi kata apa peluru yang ataupun yang diorang mainkan yang Zionis gunakan. Sedangkan kita tahu lah kita bukan anti Yahudi. Dia apa yang mereka jumpa. Hatta kita kata PMS buat sebelum ni kan. Kita bukan anti Yahudi, kita melawan negara zalim. Tapi somehow bila baca komen-komen tu memang orang kata apa ni sekian-sekian. Jadi macam mana dalam konteks antisemitisme ni kita nak treat macam mana? Itulah antara naratif yang mereka gunakan untuk Izzuddin budak sejarah tamadun kan. Semitik lahir daripada mana? Bahasa bahasa bangsa yang mewakili Semitik tu siapa kan? So antaranya Kristian, Muslim. Muslim bahasa Arab, kemudian Jus dengan bahasa Ibrani dengan Kristian, betul kan? So tiga-tiga ni mewakili Semite lah ataupun Semitik. So bila dia sebutkan anti-Semitik, maksudnya kita bukannya anti kepada Yahudi tu per se, tapi kita anti kepada pemikiran Zionis tu. Tapi sebab dia gunakan idea Yahudi, Judaism dan seumpamanya, dia angkut korang anti kita orang. Kita orang tak anti orang Arab. Kalau kau kata anti-Semitik kan, kita orang tak anti orang Arab kan. Tapi kita orang anti kepada orang yang menyokong idea Zionism. Tapi macam dia orang boleh claim Semite tu seakan macam Zionis. Macam dia lah kan. Macam dia macam siapa dia only komponen. Kalau orang Islamophobe pun yang Muslim kan macam anti-Semite kan. Kita tak pernah pun. Betul. Tapi dia gunakan lah sebab dia rasa dia superior, dia mewakili bangsa itu. Terfikir macam ni kan. Dia ada idea tu. Okay, new knowledge, new info. Sebab saya seorang peribadi pun ingat memang dia refer pada Yahudi semata-mata. Sebab Semite ataupun Semitik ni mewakili tiga orang tu lah. Sebab masing-masing tu berakar daripada akar yang sama. Dan kalau nak katakan kita anti-Semitik, Yahudi yang ada hari ni bahasa dia bukannya bahasa Semitik pun. Dia tak original dah. Kopi ori kan. Bahasa dia dah bercampur dengan akar bahasa orang Eropah Timur. Bahasa, saya tak ingat nama bahasa dia tu. Tapi dia tak guna bahasa Semitik
yang ada. Tak semua orang pun boleh baca Torah yang ada dalam bahasa Ibrani itu sekarang. Jadi macam mana masyarakat awam boleh membezakan lah antara kritikan terhadap Zionisme dengan kritikan terhadap ataupun kebencian terhadap Yahudi. Nak bezakan, maksudnya aku yang sekarang ni benci Yahudi kan, benci idea Zionis lah. Sebab itulah buku Zionis ni hadir. Kena Sebab buku ni hadir. Bukan, asas dia kita kena faham dulu lah kita kritik siapa. Kadang kita ni kita hilang arah tau bila kita berbincang, kita hilang objektif. Contoh baru ni isu Rohingya bagi apa semua kan. Kita keluarkan kritikan kan, kepada siapa kita harus kritik. Ramai orang kita kritik NGO ni yang benarkan masuk yang nurture geng Rohingya ni supaya datang sebab diorang nak bagi duit bagi apa semua kan. Ada juga yang mengkritik penguatkuasa yang ada di sempadan yang meloloskan dan seumpamanya. Tapi kritikan kita tu terarah sepatutnya kepada siapa? Mungkin kepada penggubal dasar. Dan sebab mereka yang gubal dasar macam mana nak entertain ataupun macam mana nak menangani isu pelarian yang ada. Sebab isu pelarian di Malaysia ni bukan Rohingya saja tapi ada isu pelarian lain juga. Same goes dengan bila kita bincang tentang konflik ataupun isu berkaitan dengan Palestin dan Israel ni, kita nak halakan kemarahan ataupun kritikan tu bukanlah kepada orang yang tak sepatutnya. Kau kritik Yahudi, tapi Yahudi pun ada yang tak setuju dengan idea Zionis. Kan? So kena kritik siapa? Kena kritik Zionis tu sendiri. Kadang orang kita ni marah. Contoh, ada sebelum ni NGO atau badan pemikir yang buat program, dia jemput salah seorang pemuka Yahudi Ortodoks daripada gerakan Naturai Karta. Orang kita dah marah, apa pergi panggil Yahudi bincang pasal Palestin kan? Tapi kita tak faham, Yahudi yang dijemput tu pun bertentangan ataupun tak setuju dengan idea Zionis, tak setuju dengan kewujudan Israel. So dia datang bagi perspektif dia sebagai seorang Yahudi yang tak bersetuju. So kita kena bezakan, kita kena be objektif lah. Kita nak kritik siapa sebenarnya. Konsep dia lebih macam someone should be blamed. Ya, tapi mesti nak kena halahkan. Nak kena halah ke siapa? Sebab cari salah kan. Dan memang hakikatnya dalam konteks Malaysia, isu Palestin sebagainya, isu penjajahan Palestin ni orang terlalu emosional. Kadang menjerit-jerit sebab memang kata tapi tak faham akar masalahan. Siapa sebenarnya kita target siapa yang kita nak salahkan tu? Sama macam kes Nas Daily masuk ke Malaysia bagi apa semua kan. Tapi PRN Negeri Sembilan ke kan Johor sebelum ni. Johor tu baru timbul isu network school. Padahal Nas Daily tu dah masuk tahun lepas lagi promote network school tu. Time tu tak siapa pun datang kritik kan. Tapi bila isu tu dijadikan sebagai isu politik, so semua nak tuding jari. Kan? Tapi kita tak tahu hang tuding kat siapa sebenarnya. Lain hang duduk tengah marah kat siapa ni. Kan marah kat Nas Daily tak boleh kat dia dapat masuk pun lalui kita punya penguatkuasa. Kan kita punya kelompongan pula pada tak boleh nak check dual citizenship bagi apa semua. Pergi serbu ke network school. Penguatkuasa sendiri kata tak ada pun jumpa pasport Israel dan so on kan. Tapi asal dia, siapa yang benarkan dia masuk ke dalam situ? Nak marah-marah orang yang betul lah. Masalahnya kita ni marah. Asal marah. Asal marah. Betul lah. Betul. Tadi nak describe betul memang berlaku Malaysia. And kita pun mungkin selalu dengar agak lah perkataan Kristian Zionis. Cuma kita tak bahas sangat lah pasal Kristian ni. Kita cakap pasal sinonimnya Zionis Yahudi. Sebab terlalu kata terikat. Dan kata apa mix and match kena dengan Yahudi dan juga Zionis lah. Hatta kita pun mungkin ada tak ada orang alam lah pasal Muslim Zionis. Kenapa lahirnya kalimah atau perkataan macam tu lah. Zionis maksudnya agama dan Zionis sikit lah. Jadi adakah dia sekadar dalam konteks Muslim ni, adakah Muslim yang menyokong Israel ataupun takrifan lain lah, dan bahaya tak bila ada pemikiran ataupun Muslim Zionis ni terhadap kata apa pikiran untuk agama sendiri lah, jadi fitnah sebagainya lah. Dalam buku ni Muslim Zionism saya letak hujung sekali sebagai catatan khas. Sebab apa? Bila isu Tufan Al-Aqsa ni jadi, ramai antara kita yang mula
mungkinlah ada yang menormalisasi kata kenapa Hamas diserang apa semua kan, ada yang berfikiran seperti itu. Kemudian ada juga yang terlebih reaction disebut inilah contoh-contoh Muslim Zionism. Dia tidak semudah itu untuk mengatakan Muslim rakan-rakan Muslim kita ni bila dia petikaikan Hamas dan seumpamanya sebagai Muslim Zionism, dia berakar jauh lebih dalam. Contoh, ada seorang Syekh tau, Syekh Abdul Hadi Palazzi, Itali, seorang imam. Dia mengabsahkan kedaulatan Israel sebab dia kata dalam Quran memang dah sebut perkaitan di antara orang Yahudi dengan tanah yang dijanjikan. Dan dalam surah Al-Maidah dia, tapi mungkin dia tak baca ayat selepasnya ke, yang telah dimansuhkan oleh Allah SWT. Yang penting dia Syekh. Yang penting dia Syekh lah. So dia naik Syekh. So bila kita sebutkan tentang Muslim Zionism, mungkin cara fikir dia itu adalah cara fikir yang pada akhirnya cuba untuk menormalisasi kewujudan Israel di Palestin. Dia mula dia mula bagi legitimasi, kata apa masalahnya, biar je lah two state solution, idea two state solution dan seumpamanya. So bila kita sebutkan tentang Muslim Zionism, kita kena berhati-hati lah. Kita tak mau bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang kan. Sebab ini dah masuk ke tahap itulah. Saya tengok di medsos pun dah mula ramai yang menjurus ke arah itu. Kita tak nak, kita step back, fikir dulu kenapa Muslim Zionism ni jadi isu. Sebab tu saya letak dia sebagai catatan khas dalam buku ni. Sebab bila normalisasi diberi nama agama, kita mula mengabsahkan, mula gunakan apa yang ada dalam agama untuk normalize tindakan yang berlaku di Palestin pada hari ini. Kalau konteks Malaysia, kita wujud tak? Kalau Saya, sebut pasal Facebook kan melambak kan, tapi misalnya ada tokoh yang terang-terangan. bagi saya secara peribadi tak ada. Tanpa sedar ada beberapa yang Dia bukanlah terus terjerumus ke Muslim Zionism. Mungkin cara fikir dia tak macam kita fikir. Kenapa? Dia akan fikir, apa hal kau pergi serang Israel? Tapi sebenarnya benda tu bukanlah serang. Benda tu sebenarnya satu tindakan untuk mengelakkan serangan yang lebih besar. Sebenarnya memang dah ada laporan berita sebelum Tufanul Aqsa tu berlaku, Israel dah merancang nak serang Gaza. Sebelum Tufanul Aqsa. So dia buat preemptive strike lebih dahulu sebelum serangan yang lebih besar. So dalam konteks ini, bila orang menyalahkan Hamas ataupun Mujahidin dan seumpamanya, kita tak simply ni pemikiran Muslim Zionism lah. Mungkin cara fikir dia tu tak capai ke kita. Macam kita budak-budak usrah bagi semua kan, kita dah faham isu Palestin ni isu apa. Dan mungkin dia tak faham benda tu. Mungkin dia faham, dia dah tubuh negara dia kat situ kan, yang kau pergi serang dia buat apa. Sebenarnya kita tak tahu. Mungkin dia tak tahu isu Palestin Israel ni adalah isu penjajahan dan isu perampasan dan seumpamanya. Antara dialog selalu kata kalau kan selepas 7 Oktober tu kan, bila ramai puluh ribu mati kan, kata kalau tak serang pada awal kan selamat. Tak adalah yang mati kan. So dia orang tak faham konteks yang besar, kadang-kadang info tu pun tak sampai. Antara benda lain kata Israel dah bagi kata amaran lah, suruh kosongkan, tak lari. Tapi orang macam ni, pemikiran macam ni, kita cakap macam ni yalah, itu nenek moyang hang dulu lari tak waktu British datang, waktu komunis datang. Nak memahamkan tu ada banyak layer lah. Betul. Next lah kan, tadi bahasa awal kita banyak sentuh pasal nama tokoh Herzl Theodor Herzl. So kenapa dan kalau baca buku ni pun banyak kali nama dia disebut lah. Kenapa di highlightkan sangat nama dia tu lah berbanding dengan tokoh-tokoh lain lah. Kenapa dia lebih popular berbanding tokoh-tokoh lain? Okay, bila kita sebutkan kenapa Theodor Herzl ni popular kan, dia bukan dalam buku ni je, semua tempat pun akan sebut Herzl lah bapak Zionis dan seumpamanya. Sebab Herzl lah yang berjaya mengubah sebuah idea menjadi kuasa. Dia punya approach macam kita sebut dia tadi, peranan penting tu lah. dia punya approach bottom to top, dia bukan top to bottom lah, dia pergi terus ke penguasa. Dia tapi melobi bagi apa semua. Dia yang berjaya menempatkan isu orang Yahudi ni menjadi isu masalah antarabangsa.
Saya rasa banyak lah kita bedah buku ni kan, sikit lah. Jadi kalau lah saudara Syahmi boleh share lah ataupun bagi nasihat sikit pada para aktivis, kita mungkin dah sampai hujung-hujung lah, biasa ni macam ayat penutup lah. Bagi nasihat lah kepada aktivis ataupun individu yang fokus kepada isu-isu Palestin lah, kalau boleh dia kata apa, sebagai seorang yang memang belajar, duduk sekali dengan Dr. Musa dan sebagainya, apa nasihat yang sepatutnya aktivis-aktivis yang menggerakkan solidaritinya, advokasi, kempen, boykot dan sebagainya, untuk dia orang faham isu daripada root cause. Saya ingat bukan nasihat lah kot, sebab untuk saya menasihati, saya bukan di tempat itu. Jadi mungkin untuk berkongsi. Kadang kan dalam kalangan perbincangan kita aktivis, akan selalu timbul kenapa masyarakat Malaysia dia tak boleh nak sustain dengan isu Palestin kan, bandingkan dengan negara luar. Tiap hari demonstrasi kan. Secara besar-besaran pula tu. Kita ni nak kita demo ni mungkinlah sebulan sekali pun susah nak kumpul. Adalah 300-400 orang kan, tapi nak secara besar-besaran tu tak ada. Satu, sebabnya negara kita bukan negara yang menyokong Israel. Negara lain negara lain mungkin dia punya penguasa atau pemerintah dia align tu Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab isu Palestin kat kita ni isu yang bermusim. Betul? Kenapa isu bermusim? Sebab kita pun kempen bermusim. Kan? Contoh kalau tak sumbang, tak dapatlah mereka makan daging. Waktu mana kempen akan keluar? Korban. Musim sejuk. Kalau tak sumbang, kanak-kanak ni pergi sekolah, akan ada kasut dan seumpama beg. Yang kempen ni akan muncul bila? Bila perang. Bila nak perang ataupun hujung tahun nak masuk sekolah baru dan seumpamanya. Tapi ada tak orang yang question kenapa dia tak boleh makan daging? The root cause kenapa daging tu susah sampai kita nak kena kata kalau kita tak sumbang dia orang takkan dapat makan daging. Ada orang nak soal tak benda tu? Ada tak orang nak soal kenapa dia tak ada kasut? Ada tak orang yang nak soal kenapa tiap kali musim sejuk kematian bayi di Gaza tinggi jumlahnya? Ada orang nak question tak? Tak ada. Dia jadikan itu sebagai bahan kempen tanpa menjelaskan apa root cause benda tu berlaku. So, mungkin yang saya boleh cakap untuk NGO ke, keluarkan data, bagi tahu kepada masyarakat, maklumkan, advocate mereka. Sebenarnya kenapa isu Gaza ni berlaku begini? Kenapa setiap kali musim sejuk kita kena menyumbang? Kenapa setiap kali raya haji kita kena buat korban daging dan seumpamanya? Kenapa? Itu yang jarang diterangkan sampai kita rasa mungkin sebagai orang awam akan question macam ni. Tiap tahun buat kempen musim sejuk tapi masalah tak selesai juga. Bina hospital lah. Bina hospital bagi apa semua kan. Tapi masalah tak selesai juga. Sebab root cause dia tak difahamkan. Sebab mungkin juga dalam pemikiran kita, para aktivis ni, buat masa lah benda ni. Panjang proses dia nak fahamkan orang bagi apa semua kan. Sekarang ni hujung jari kot. Ada orang dia tak suka tahu nak Google bagi apa semua. Dia harap kita feed that maklumat. So dalam kempen, sebaiknya kalau ada macam buat tesis lah kan, ada apa problem statement bagi apa semua, mungkin orang kita akan lebih faham. Tapi masalah kita tak berlaku begitu. Sebab tu Prof Abdul Fattah tersebut, kita kalau kita fahamkan orang, tak payah minta duit dia sendiri akan bagi duit. Sebab dia dah faham dah kenapa benda ni berlaku. Dan sekarang ni kita kena minta duit dia, kita kena main sentimen. Kita banyak main sentimen, emosi kan. Aktivis pergi keluar susah. Tapi kita tak fahamkan dia kenapa susah. Apa isu yang berlaku? Kenapa benda tu berlaku? Contoh macam dekat Lubnan, ada 12 ke 13 kem pelarian dan sebagainya. Setiap kem pelarian tu ada masalah tersendiri. Tapi siapa yang nak terangkan bab ni? Mungkinlah ZRA terangkan, tapi siapa yang ZRA pun mungkin dalam circle dia. Ada orang yang bukan circle ZRA, dia tak faham benda tu. Dan pergi ke Lubnan setiap tahun, bagi apa semua. Kenapa kerajaan Lubnan tak bantu and so on. Kau tahu tak kerajaan Lubnan tu bermasalah? In that sense lah. Maksudnya root cause kepada isu tak diterangkan. So bagi saya, mungkin NGO yang fokus pada kerja-kerja kebajikan ni, instead of mengutip dana, kena cari jalan macam mana nak fahamkan mereka dengan capaian yang lebih besar. Sekarang ni NGO dah ada banyak link ataupun
kabel dengan kerajaan dan seumpamanya kan. Fasa sekarang ni adalah fasa NGO dah mesra dengan kerajaan. Dia bukan macam fasa 5 tahun lepas kita nak attach dengan kerajaan pun susah. Sekarang ni dah boleh duduk sepentas dan seumpamanya. Lobby lah, takkan tak boleh lobby seminggu sekali. Satu rancangan dekat stesen penyiaran dan seumpamanya khusus untuk advocate isu kemanusiaan kan, bentangkan topik yang menarik dan seumpamanya, konten dan so on. Takkan tak boleh buat benda tu. Takkanlah nak gunakan kerajaan waktu nak pergi misi je, kerajaan pun gunakan korang waktu itu je. Manfaatkan saluran. Ya, patutnya lebih lah. Go for it lah. Antara benda yang saya nampak ni kan, tak tahulah dia nampak macam mana. Syami buat ni. Nampak lah. Sebab kita biasanya kita NGO ataupun aktivis ni dia ada cara masing-masing lah kan. Cumanya kalau kita nak address sama masing-masing kadang ikut kreativiti dia orang. Cumanya kalau nak address masalah yang lebih kita serius adalah konteks fahaman tu lah. Jadi awal tu disebut pasal wahdatul fiqh kan, penyelesaian. Maksudnya kalau kita faham pun beza-beza, then of course kita Penyelesaian pun beza. tak Dan sepakat. ada yang pukul angin, maksudnya tak kena orang sepatutnya lah. Macam itulah atau gitulah. Jadi dalam konteks kita aktivis dan sebagainya, macam mana aktivis ni nak gerakkan aktivis ni dengan cara yang dia pun nak buat macam mana buat tapi faham. Betul lah. Berat sangat soalan lah. Dia tak berat, cuma nak menjawab tu dia akan sentuh banyak sensitivity. Mungkinlah kita boleh fikir macam ni lah kot. Sebelum ni mungkin waktu saya kerja dengan CGM, dia biasa buat program yang haluan bila Prof LYC datang yang soalan kan. So perkongsian di antara NGO ke NGO itu mungkin gerak kerjanya berbeza, tapi cara fikirnya dah sama sebab ada kita kata so-called murabi yang bantu untuk straighten balik kita punya cara fikir. So bila kita dah ada, kita pergi ke circle kita cuba sampaikan benda tu. Tapi kena faham, kadang ada NGO ni dia rasa benda ni tak perlu pun, kami nak kutip dana je dan so on. Tapi sebenarnya ialah kalau betul-betul kita beriman dengan sirah dan seumpamanya, kita akan faham bahawa pembinaan ataupun pembebasan akal tu lebih awal datang daripada pembebasan tanah. Dan akan makan masa lebih lama. Ya. Pembebasan akal tu kena datang lebih awal daripada pembebasan tanah. Sebab in case lah Palestin bebas, dalam keadaan kita ni tak ada satu cara fikir macam mana nak selesaikan kan. So kita guna istilah budak kampus, pengisian kemenangan tu macam mana nak buat. Saya duduk kampus tak dengar. Bohong sangat. Untuk budak-budak kampus yang bertanding, pengisian kemenangan tu macam mana nak buat. What's next. Bila cara fikir kita berbeza, mungkin akan ada yang menganggapan okay, bangunkan hospital, bangunkan ni kan. Yang paling penting sekali apa? Kena bangunkan orang tu balik. Sebab warga Palestin dia bukan PTSD tau. Dia bukan post traumatic. Dia current traumatic. Sentiasa berjalan. Hari-hari setiap hari berhadapan dengan benda yang sama. Macam mana kita nak, kita kena betulkan mereka, bukanlah betulkan by means kita kena bantu mereka dahulu, baru kita boleh bantu negara dia untuk bangun. Kalau kita pergi ke material tapi yang rohani tak selesai, susah juga. Kita kena sama-sama macam mana nak bantu mereka. Mungkinlah selama ni kita diiklankan okay, warga Gaza ni dah cekal dah iman dia bagi apa semua kan. Itu antara benda yang selalu dimainkan kepada kita tau. Selalu dah kata depa ni iman Hamas ni orang hafal Quran. Cuma kita sering terlupa bahawa mereka pun manusia juga. So mungkin ada sisi yang kita kena hargai dulu. Kita kena terima dulu bahawa mereka juga manusia. Sebelum nak mula bangunkan benda yang besar-besar ni, kita bersama-sama dia selesaikan masalah dalam kalangan dia orang tu dulu. Ingat apa Prof Fatah Wasi dalam kursus dia yang ingat antara awal ni dia tekankan, lama juga dia tekankan elemen pembebasan akal dulu. Sangat ditekankan. Kenapa? Satu dia makan masa lah. Tapi logik yang dia guna, dia kata kalau ikut statistik tentang dana yang masuk untuk menyumbang projek Zionis ni dengan dana yang masuk ke projek pembebasan sangat jauh jurang. Sedangkan kita ada 2 bilion Muslim. 2 bilion. Hampir 2 bilion Muslim kan. Tapi kenapa
tak cukup untuk membebaskan, sedangkan yang nak Zionis ni hanya perlu macam ni lah sekutu US. Tak tahu apa ni. 2 bilion ni ibarat buih-buih di lautan. So mungkin kerja-kerja aktivis dalam advokasi nak memahamkan ni nak ke arah tu. Maksudnya mungkin kita bukanlah tak ada duit, maksudnya kekuatan ekonomi bukan tak ada langsung, cuma keutamaan saluran tu menyebabkan dia ke arah yang bukan utama kan, sehingga kan benda ni akan delete. Tapi kalau usaha pemahaman ni berlaku kan, ni ideally kan, dan orang-orang bahasa mudah kan, orang kaya, orang yang mampu, ada pengaruh dan sebagainya ni faham ini adalah utama. Macam mana ketika kalau kita ambil pengalaman Ikhwanul Muslimin kan, dengan wujudnya proksi Hamas, ataupun mereka melihat pembebasan ni keutamaan, ada ketenteraan, ada sedana kan, walaupun satu komuniti di satu negara je kan, pun boleh situ. So persoalan Prof Fatah tu sepatutnya menjadi kita punya ni lah kan, reminder aktivis kan. Selagi kita belum sampai ke tahap tu, maka kita kena teruskan kerja kan. Dia satu benda lagi yang mungkin orang selalu salah tanggap bila kita sebut kesatuan fikiran, kesatuan gerak kerja tu, I mean semua kena buat kerja yang sama. Tak, kita dah ada satu framework yang sama. Kau nak buat kerja kau buat, tapi based on that framework. Maksudnya kita bergerak ke arah itu. Kau nak buat kerja kau buat, tapi framework kita yang inilah. Macam main bola lah kan, kita pegang posisi masing-masing tapi tujuan kita nak menang. Ada tim boh gol, ada tim bertahan kan. Kita sentuh pasal aktivis lah kan. Mungkin penonton-penonton kita tak semua aktivis. Ada yang makan yang biasa kan. Jadi benda kalau kita kata bila nampak maksiat ni ada 3 macam kan, nak cegahan tangan, lisan dan juga hati. Hati ni selalu iman lah. Dalam konsep rakyat umum lah, masyarakat umum, apa sekecil-kecil perkara yang kau boleh buat lah, ataupun basic thing yang itu masalah kita selalu kita ambil benda apa ni, ingat tak apa jadi lah cukup ni. Tapi at least lah kita nak participate, siapa yang atau orang awam jadi aktivis tak semestinya nak kena turun ke lapangan nak kena menjerit-jerit sikit kan. Jadi apa yang dia orang boleh mainkan peranan dalam membebaskan Palestina. Ini soalan ni pun klise juga, dan jawapannya pun selalu kita terima dalam keadaan yang klise lah. Sumbanglah harta benda masing-masing seorang kan, itu antara jawapan tipikal lah. Tapi untuk kita yang duduk dalam alam realiti, yang mungkin dah bekerja, dah mula kerja, ada anak isteri bagi apa semua, duduk di zaman mahal dah ni, mungkin gunakan apa yang kita ada. Contoh, kalau kamu boleh menulis, tulislah, tapi fahamkan isu dengan sebaiknya. Mungkin ada yang boleh bercakap, boleh persuade, boleh buat konten and so on. Buat konten. Yang penting kita tak lupa bahawa benda ni adalah benda yang penting. Yang penting kita tak lupa bahawa benda ni adalah benda yang penting. Sebab kita selalu lihat, okay, tak apa, dah sumbang lah. Macam kita sebut tadi kan, RM10 jadi lah. Kita hang buat aja hang, NGO kan, hang buat aja hang. Tapi hang sebagai individu, hang pun ada punya tanggungjawab juga, tanggungjawab moral hang. Betulkan balik naratif. Kadang orang-orang kita kat kampung yang so on kan, tak faham isu. Kita kena fahamkan dia orang, sebab kita ada keupayaan itu. Mungkin ada orang tua-tua kita yang tak faham isu, kita ada keupayaan itu untuk search, untuk baca. So kita kena fahamkan mereka. Jangan beranggapan kita bagi duit je masalah dah selesai. No. Kadang kita bagi duit tu pun belum tentu akan selesai masalah kan. So bagaimana kita boleh buat? Fahamkan isu, terangkan. Kurang-kurang paling busuk pun boleh buat, share lah. Itu paling busuk lah. Dalam circle family, dalam family circle kan. Share. Mungkin ada yang penat, asyik berita kematian je bagi apa semua kan. Cari berita kejayaan. Dalam keadaan Tufanul Aqsa tu, berapa ramai doktor yang graduate daripada Universiti kat Gaza yang soal kan, share benda tu. Masuk Islam. That kind of resilience yang ada pada warga Gaza kan, share je. Kalau ni lah kita relate sikit lah. Kadang benda-benda yang dalam konteks projek Zionisme ni, of course balik pada kelemahan kita, kelemahan Islam kan. Kalau ni lah sekali Syami boleh share lah benda yang kita rasa ini somehow contribute untuk
kita kata apa, kita bukan contribute, somehow kita nak kena aware dan pulihkan, perbaiki lah dalam kalangan umat Islam lah. Tadi kita sebut dia somehow isu akidah, tanah ni tanah apa, Palestin, Baitul Maqdis ni bukan sekadar land, dia kata apa, sacred land juga untuk Muslim kan. So apa kelemahan yang kita perlu perbaiki lah dalam kalangan umat Islam yang somehow penting nak melawan Zionisme ni lah. Okay. Satu, kurangkan bergaduh. Masalah kita ni banyak bergaduh kan. Contoh dalam kalangan kita NGO pun, aku abang long, kau kena ikut cara aku dah lama dah dalam benda ni, ikut je cara aku lagi banyak makan garam, ikut je cara aku. Tak boleh dah, benda tu zaman ni adalah zaman kesatuan kan. Kalau PN dengan BN pun boleh bersatu, apatah lagi NGO yang ada kerangka Islamis ni, takkan tak boleh nak duduk semeja untuk selesaikan masalah. Yang pertama. Yang kedua, bila dah bersatu, apa kena buat? Advocate lah kepada pengubal dasar and so on kan. Tufanan Al-Aqsa ni berlaku, media kita masih guna naratif luar, masih guna istilah luar, bukan kata media, Kementerian Luar pun masih guna naratif luar, istilah yang tak sepatutnya kan. Instead of guna istilah penjajah, dia guna istilah peneroka. Macam itu bukan Felda tau. Palestin bukan Felda. Kau nak guna istilah peneroka, tak kira lah haram ke halal, tapi kau guna istilah peneroka, kenapa tak guna istilah penjajah? Faham tak? Ini antara benda yang mungkin bagi kita kecil lah, penggunaan istilah je, tapi istilah tu lah yang akan mainkan naratif kan. Macam kita sebutkan tadi, bila diorang sebut Sunni, Syi'i, diorang sendiri sebutkan sebab dia nak mainkan naratif. Kita pun terpalit dengan isu tu. Kita pun gunakan istilah yang tak sepatutnya digunakan. Yalah, mungkinlah kita faham settler colonialism tu direct translate dia adalah peneroka haram, tapi ada istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan siapa Israel tu sebenarnya, penjajah kan. Apa lagi istilah lain yang seangkatan dengannya. So benda tu dari dalam kalangan kita pun nampak tak jelas. Saya rasa aktivis pun kadang, kita lah ni kritikan pada diri kita sendiri pun kadang-kadang terlepas juga benda tu. So kita sendiri kena set mungkin SOP ke, set benchmark ke, kita sendiri kena set benchmark, pergi ke penguasa, this is macam mana kita nak berhadapan dengan isu ni. Ini isu dia. Kau sebagai Kementerian Luar, ini apa yang kami boleh tawarkan untuk mungkin betulkan balik framework ke, betulkan balik cara pandang ke, dengan kepakaran yang ada dekat kementerian so on. Duduk dengan orang yang biasa turun ke lapangan ni, macam mana nak cari jalan untuk selesaikan. Tapi masalahnya sekarang ni guna untuk majlis perasmian je. Itu masalahnya. Program formal Dia one last question juga. Boleh one last question sebelum kita bagi ruang untuk refleksi. Promosi buku. Apa nama? Episod kedua mungkin pernah sebut lah kan. Aku pernah jawab, cuma siapa yang melihat ni kita emphasize lah. Kalau kita nampak Netanyahu dan juga Ben Gvir, susah nama dia, nama Melayu senang sikit sebut. Dia pun sebagai aliran kanan tapi ekstremis lah. Adakah persoalan yang kalau aliran kiri Zionis ataupun Yahudi ni lebih neutral? Macam mana? Kalau nak kata neutral, tak juga. Dia macam kita sebut ke awal tadi, kita ada sebutkan juga tadi, pada akhirnya sorry banyak batuk. Pada akhirnya segala ideologi yang ada tu, dia akan kembali serve to one purpose. Tanah yang dijanjikan dengan bangsa yang terpilih. So dari konteks kau orang Arab and so on tu, semua diorang akan pandang seperti benda yang sama macam mana orang golongan kanan pandang dan seumpamanya. Kata dia neutral, tak? Tak juga. Tak. Sama lah kan. Memang tentu lah. Okay, baik. So saya itu saja kot. Bahasan kenaan kita bedah buku sikit lah kenaan Zionisme daripada idea menjadi kuasa. Harapnya fahamlah sinopsis ataupun jalan cerita apa yang nak disampaikan oleh penulis. Itu kita bawakan terus lah penulis untuk kita bersembang kan. Jadi kalau kata nak faham lebih lanjut, kena dapatkan satu lah kan. So saya bagi ruang lah untuk saudara Jami
Kongsikan sikit. Buku ni buku pertama yang saya tulis dan hajatnya supaya kita semua faham dengan siapa kita berhadapan. Dan sumber yang kita gunakan pun, yang saya gunakan waktu tulis ni pun bukanlah sumber yang datang daripada dunia Islam semata, tapi datang daripada pemikir-pemikir Israel sendiri, Yahudi dan seumpamanya. So dia deconstruct idea yang mereka paparkan. So untuk faham dengan siapa kita berhadapan, bagaimana mereka merancang dan seumpamanya, sarankan boleh beli buku ini insya-Allah. Dan sekarang dalam proses tulis buku jawapan kepada ini, iaitu Baitul Maqdis daripada wahyu menuju pembebasan. Tengah tulis juga benda tu. So buku ni untuk siapa? Siapa yang perlu ada buku ni? Buku ni untuk orang awam pun boleh baca, sebab saya gunakan, tak adalah guna bahasa yang tinggi, jargon dan seumpamanya. Orang awam pun boleh baca. Semua orang boleh baca buku ni. Kat mana boleh dapat? Boleh dapatkan terus di TikTok Book Surgeon pun boleh, selaku penerbit. Kedai-kedai buku terpilih pun ada, dari Balai Ilham, Pelita Zihin. My Place ada My Place. My Siswa Place ada. Mahasiswa Place. My Siswa Place pun ada masuk I juga. don't have. My Place. Your Place I don't know. My Siswa Place pun boleh dapatkan. Last punchline lah. Okay. Baik. Okay, sure. InsyaAllah. Okay, baik. So itu saja kot. Terima kasih Saudara Jami. Baik, terima kasih banyak. Sudi terima sekali lagi. Jemputan kedua lah. InsyaAllah. Kali ni. Kita harap bukan tak akhir lah kan. Kita harapkan tak akhir lah. Paling next buku Baitul Maqdis paling kurang kan. InsyaAllah. Kan ada jilid kedua kot. Paling kita target sebelum buku keluar. Supaya dia boleh jadi promosi. Betul. Jadi kita pre-launch. Pre-launch. Okay, terima kasih. Terima kasih juga Din, teman saya. Hujung-hujung. Sunyi sikit. Tak apa lah jadi tu. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita. Kita dah episod keempat lah sekali lagi. Alhamdulillah. Itu saja kot untuk hari ini. Saya mohon maaf lah kalau ada terkasar bahasa, terguris hati sebagainya, tersalah guna perkataan sebagainya, ada menasihati sebagainya, minta maaf. Dan saya minta sokongan semualah untuk terus menonton dan juga ambil tahu isu-isu Palestin lah. Jadi saya nak highlight sekali lagi, pembebasan minda adalah prerequisite. Langkah pertama nak gulung pun dah nak tanya lagi. Langkah pertama lah. Pembebasan tanah bermula dengan pembebasan akal. Terima kasih Din. Pembebasan tanah bermula dengan pembebasan akal. Jadi sebelum kita nak betul-betul terlibat dengan pembebasan tanah bumi Palestin, jadi kita nak kena put effort lah untuk faham, bebaskan minda dulu. InsyaAllah. So teruskan support kami di pelbagai platform sosial media yang kita ada. Kita ada YouTube, Instagram, TikTok, Spotify dan sebagainya. Boleh access di mana-mana lah. So jangan lupa kongsikan juga episod-episod kita kepada kawan-kawan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan hadirkan lebih ramai jemputan-jemputan yang kita akan tampilkan lah untuk next episode. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.